Ya, besarnya lori ni. Ni ada kakak. Ni adalah jumper truck apa kegunaan jumper truck ni. Ni. Ia biasanya ada di kawasan Kuala Lombong untuk projek bakal berskala besar lah. Tengok. Ni tayar besar pada orang ni. Ni nak baru biasa ni bertukar tayar ni. Tengok yang kontrol. Dia gerak. Ni dia ni. Banyak buat test boleh buat test dia. Berapa kali ganda lori kecil ni. Ni bila dia nak tunda, dia kena tunda gini. Dua lorong tu dia saja. Kena kawasan luas. Jalan raya memang tak sesuai Memang kawasan luas ya diperlukan.